Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Ramla Saharani dalam Buletin MBI edisi ke-17 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. ...56 pasukan bola sepak sertai Pesta Bola Ipoh Piala Datuk Bandar 2025. Pondok Pengawal Perumahan bukan strata, perlu kelulusan MBI. Dataran MBI Persiaran Bandaraya Ipoh jadi lokasi program Hari Cuci Malaysia 2025 peringkat MBI. Sebanyak 56 pasukan bola sepak seluruh negara termasuk Indonesia telah menyertai Pesta Bola Ipoh Piala Datuk Bandar 2025. Daripada jumlah itu, 32 pasukan telah bertanding di bawah 12 tahun manakala 24 pasukan lagi sertai bawah umur 16 tahun. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari bermula 28 September lalu telah berlangsung di 2 lokasi berbeza iaitu di Padang Ipoh dan Padang Rugby. Sebanyak 3 kategori telah dipertandingkan di dalam kejohanan ini iaitu Cup, Plate and Bow. Program tahunan anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Kelab Sukan Dewan Bandaraya Ipoh KSDBI ini menjadi medan untuk menghimpunkan semua individu dan pasukan yang bertanding selain dapat menggilap dan melahirkan bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak. Pemenang dalam setiap kategori membawa pulang hadiah berupa wang tunai, medal, piala dan sijil penyertaan. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh Zama Syari Hanifah turut meluangkan masa turun ke padang pada hari pertama kejohanan dan meninjau perlawanan yang berlangsung. Hadiah kepada pemenang telah disampaikan Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman yang mewakili Datuk Bandar Ipoh. Turut hadir dalam majlis penyampaian hadiah ialah Pengarah Kerja Awam MBI Azman Muhammad Harun dan Yang di-Pertua KSDBI Rizauddin Muhammad Razi. Semoga kejohanan ini menjadi pemangkin untuk menyelahkan potensi dan prestasi sekaligus membangunkan bakat-bakat muda bola sepak. Semua pembinaan pondok pengawal di kawasan perumahan bukan strata dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh MBI kini diwajibkan mendapat kelulusan rasmi bagi memastikan pelaksanaannya sah dan teratur. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perak, Sandra Eng Shai Ching berkata, langkah itu selaras dengan garis panduan baharu yang diperkenalkan MBI bagi mengawal pembinaan pondok pengawal serta penumbuhan komuniti berpagar dan berpengawal di kawasan perumahan bukan strata. Menurutnya, kerajaan negeri memandang serius isu berkenaan selepas menerima pelbagai aduan berkaitan pertikaian caj, perbezaan pandangan serta ketegangan hubungan kejiranan yang timbul akibat pelaksanaan komuniti berpagar tanpa kebenaran. Jadi untuk pengetahuan semua, setakat ni semua pondok pengawal yang ada di kawasan perumahan bukan strata yang ada di kawasan bawah MBI sebenarnya tidak dapat kelulusan. Mungkin sebelum ni dari segi kedudukan undang-undang, garis panduan dan sebagainya ada kekeliruan dan ada penambah baik yang perlu buat. Itu sebab MBI ambil langkah untuk keluarkan garis panduan supaya semua pondok pengawal ni boleh buat permohonan dan boleh buat perancangan yang lebih teratur. Sandria Eng menjelaskan berdasarkan undang-undang sedia ada, sekatan atau halangan di jalan awam hanya boleh dilakukan dengan kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT mengikut peruntukan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dalam kurungan Akta 133. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Pondok Pengawal Meru Valley di Ipoh. Hadir sama Ketua Whip Ahli Majlis Datuk Mazlan Abdul Rahman dan Timbalan Pengarah Perancang Bandar MBI Jaslina Saidin.
Dalam pada itu, Sandria Eng berkata, kerajaan negeri sedia berkongsi pengalaman serta pandangan berhubung pelaksanaan inisiatif keselamatan komuniti dengan kerajaan persekutuan sebagai input bagi menambah baik dasar sedia ada, termasuk pertimbangan terhadap aspek pindaan undang-undang sekiranya diperlukan. Program Hari Cuci Malaysia peringkat Majlis Bandara Ipoh MBI 2025 telah berlangsung meriah di dataran MBI Persiaran Bandaraya. Program yang dianjurkan sempena World Clean Up Day 2025 itu telah melibatkan penyertaan seluruh anggota MBI daripada pelbagai jabatan. Majlis perasmian telah disempurnakan Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perak Sandria Eng Shai Ching yang mewakili Menteri Besar Perak. And also it's very important because this has been an annual event, but we hope through this event we can raise awareness. So not only a one day kind of event. Most importantly, we need to have awareness for them to change the daily habit to recycle, to follow the rules. Don't this issue haram, sampah haram and those kind of thing. It's very important everyone to make their own contribution, take their part to make sure this Hari Cuci Malaysia will become a very good beginning to make sure Malaysia, Perak is always clean and sustainable. Turut hadir program ini Datuk Bandar Ipoh Zaman Syarihan Nipah, Datuk Bandar Ipoh, Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman dan Wong Kakit. Hari Cuci Malaysia merupakan inisiatif tahunan berkonsepkan gotong royong mega di seluruh negara yang melibatkan aktiviti pembersihan kawasan, kita semula, pengurangan penggunaan plastik sekali guna serta kempen kesedaran awam mengenai kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Di peringkat Bandaraya Ipoh, MBI telah melaksanakan 36 program gotong royong komuniti dengan penglibatan ahli majlis, NGO, institusi pendidikan serta pihak swasta sebagai tanda sokongan terhadap program ini. Penganjuran program seperti ini diharapkan dapat memupuk budaya kebersihan dalam kalangan masyarakat Ipoh, sekaligus menyokong aspirasi kerajaan madani untuk kesejahteraan rakyat, kelestarian alam sekitar dan kemakmuran bersama. Beberapa buah sekolah di sekitar Bandaraya Ipoh telah dipilih untuk menjayakan program Karathon Kita Semula Kotak Minuman. Program inisiatif Majlis Bandar Ipoh MBI ini sebagai usaha memastikan warga sekolah mengamalkan gaya hidup mesra alam dengan menitik beratkan aspek kebersihan. Antara sekolah yang terlibat ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT St. Philomena Convent, Sekolah Kebangsaan Tassishan Convent dan SJKT Sanggita Sabah. Terdahulu, Ahli Majlis MBI P. Lawrence mewakili Datuk Bandar Ipoh telah hadir bersama-sama menjayakan program Karathon ini di sekolah berkenaan. Selain murid-murid sekolah, turut mengambil bahagian dalam program berkenaan adalah guru besar dan guru-guru yang terlibat secara aktif dalam aktiviti Kita Semula. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat dan membentuk rasa tanggungjawab berterusan tentang amalan Kita Semula demi memastikan kelestarian alam sekitar terjamin. Baru-baru ini, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perak Sandria Eng Shai Ching telah mengadakan lawatan ke tapak pameran program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan Bandaraya Ipoh 2035 pengubahan di bangunan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Pameran ini dianjurkan selaras dengan peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Akta 172 bagi memberi peluang kepada orang awam meneliti, menilai serta mengemukakan pandangan terhadap draft rancangan tempatan Bandaraya Ipoh sehingga tahun 2035. Sandria Eng menyeru agar orang ramai khususnya penduduk dan warga kota Ipoh serta pihak berkepentingan dijemput hadir untuk memberikan cadangan atau bantahan sepanjang tempoh publicity berlangsung.
Jadi untuk makluman semua, cadangan pengubahan yang terlibat dalam pengubahan kali ini adalah sebanyak 52 cadangan permohonan, dan pengubahan ini melibatkan pelbagai aspek, ia termasuk zon guna tanah, pengubahan ketinggian bangunan dan juga pengubahan jadual kelas kegunaan tanah dan juga bangunan. Jadi semuanya telah tertera dengan jelasnya. Ada versi yang berbentuk summary, ada juga kalau pelawat datang boleh rujuk kepada laporan penuh, ada versi hard copy, ada juga versi online dengan QR code tu, semua boleh buat semakan supaya masing-masing boleh faham apa cadangan pengubahan 52 cadangan yang sedang dibawa ini. Supaya susulan daripada itu, kita perlukan pandangan, feedback daripada orang awam, NGO dan termasuk agensi kerajaan yang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak pameran program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan Bandaraya Ipoh 2035 pengubahan DMBI. Hadir sama pada program berkenaan ahli-ahli majlis MBI, Setiausaha Bandaraya dan Ketua Jabatan MBI. Tempoh publicity dan penyertaan awam ini adalah 30 hari bermula 1 Oktober hingga 31 Oktober 2025. Seramai 21 orang delegasi Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP telah mengadakan lawatan kerja ke tapak pelupusan sanitari Sisa Pepejal, Papan Ulu Johan Mukim Belanja Perak baru-baru ini. Lawatan yang diketuai oleh Pengarah Perkhidmatan Perbandaran Ahmad Zabri Muhammad Sarajajuddin itu turut disertai oleh ahli-ahli majlis MBSP. Tujuan utama lawatan ini adalah untuk mendapatkan pendedahan mengenai projek sampingan Loji Tenaga Boleh Baharu 2MW berasaskan biogas yang dibangunkan oleh Teraju Sepadu Sdn Bhd dengan sokongan pihak konsesi Majlis Bandaraya Ipoh MBI Selecta Spectra Sdn Bhd. Menerusi program ini, para delegasi telah diberikan taklimat berkenaan pengurusan Sisa Pepejal dan Loji Jana Kuasa Biogas 2MW. Delegasi MBSP juga berpeluang meninjau sistem pipe gas well yang dipasang pada sel pelupusan yang telah mencapai kapasiti di tapak tersebut. Untuk maklumat, tapak pelupusan ini dibangunkan sebagai tapak pelupusan tahap 4 mengikut piawaian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT tahap tertinggi bagi teknologi pelupusan sanitari di Malaysia. Ia menerima purata sebanyak 620 tan sisa pepejal sehari yang dihantar dari kawasan pentadbiran MBI dan sekitarnya. Dengan kemudahan yang serba lengkap, operasi pelupusan di sini dijalankan mengikut piawaian alam sekitar yang ketat bagi mengawal potensi pencemaran terhadap tanah, udara dan sumber air. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-17 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.